Kadang helmet yang murah macam ni yang kita dah pakai hari-hari tau. Satu sebab dia sangat-sangat selesa tau. Lagi-lagi bila kita nak ride jauh kan. Sebab dia punya visor ni memang rapat sampai ke bawah dagu ni tau. So memang angin tak akan masuk. Dan yang best lagi, visor ni kita boleh tutup dan simpan dekat bawah ducktail ni. So dah jadi macam helmet retro tau. So dah macam dua dalam satu lah. Lepas tu lagi dia ada design model-model sikit kat sini. Dan macam helmet premium yang lain juga, dia ada ruang pengudaraan juga dekat depan dengan bahagian belakang ni. Okey, dan dia punya span pun okey lah, taklah nipis sangat, taklah tebal sangat, tapi memang selesa. So, untuk saiz muka tu boleh check ukuran sebab dia free size. Okay, dan ramai juga yang tanya ada sirim ke tak ada sirim. Okey, so kalau ikut Malaysia punya sirim tak ada. So sirim China tu ada lah. So macam dari segi safety, okey, dekat klip ni okey, memang dia klip memang cantik. So sebab tu helmet ni memang dah jadi aku pakai hari-hari dah. Okey, sebab dia selesa dan dia boleh buat helmet untuk aku ride jauh ataupun ride santai. Okey, dia ada banyak pilihan warna lagi. So hampa boleh ambil untuk nak pair dengan pasangan ke. Okey, yang kombi ni warna hitam matte. So serius memang cun. Okey, so boleh check harga dengan stok dekat link aku sediakan.